Jam 9 malam ini bertempat di Kompleks Penyiaran Sultan Haji Ahmad Shah. Baik Cik Saiful, kita dah berkongsi dengan pendengar mengenai objektif penganjuran program seni warisan dan secara tidak langsung program ini akan dapat mengangkat seni warisan negeri untuk diwarisi pada generasi yang akan datang. Jadi soalan saya, saluran RTM sama ada TV atau radio orang kata sentiasa memartabatkan peminat seni terutama daripada RTM, dan tahun depan RTM bakal orang kata sambut ulang tahun ke-80. Jadi orang kata tahun depan pastinya program seni warisan ni lebih signifikan dan meriah. Jadi mungkin boleh kongsikan apa antara orang kata perancangan seni warisan untuk tahun depan dan juga tahun-tahun pada masa akan datang. Jadi yang kita sedang rancangkan Baik. untuk kita laksanakan, kita akan ada 8 persembahan seni warisan pada tahun hadapan. Tetapi secara strateginya ialah kita akan menggabungkan. Kalau macam hari ini kita menggabungkan Zon Timur. Bermaksud kita ada Pahang FM, Terengganu FM dan juga Kelantan FM. Tetapi untuk tahun depan kita memformulakan supaya persembahan tersebut dari 8 persembahan, saya tidak menyebut negeri mana yang terdahulu. Kemudian kita akan mungkin kita akan ada 8 segmen. Dan mungkin dari segi seni warisan itu sendiri, sebagai contoh kalau kita ada keindahan tari tradisi Pantai Timur seperti Mak Yong, Menora, Ulik Mayang, Sabah, dan kemudian seni warisan Pantai Timur kita ada macam ukiran kayu, wow, dan kalau hari ini ialah kepelbagaian dalam kita melihat seni tradisi itu secara tersendiri. Tapi untuk kita menjadikan ialah Suara 34 itu sendiri ialah brand unity ataupun kesatuan brand yang kita satukan supaya kita mendapat satu suara, 34 stesen, 2 dalam talian. Jadi untuk sempena 80 tahun RTM pada tahun hadapan, jadi kita telah merangka dan sedang menambah baik supaya persembahan, bukan persembahan tetapi kita akan ada 80 hari sebelum tarikh hari RTM itu tersendiri dengan acara-acara dengan kandungan yang kita isi bermula hari yang pertama hinggalah ke hari ke-80 itu pula. Wow, menarik. Jadi kita akan libatkan semua para pendengar di seluruh negara. Jadi kita akan ada pelbagai segmen, pelbagai kuis, pelbagai mungkin hadiah ataupun souvenir yang menarik. Jadi para pendengar yang kita begitu hargai hari ini kerana sentiasa menyokong semua stesen radio RTM, sentiasa bersama kami untuk mendapatkan informasi yang sahih. Dan yang paling penting, elemen hiburan yang kami sampaikan semuanya bersifat dan juga bersifat berilmiah, supaya di samping kita berhibur, kita juga perlu mengetahui asas hiburan itu tersendiri. Jadi melalui sebuah stesen radio RTM itu sendiri, kita entertain, kita sampaikan dan juga kita educate semua para pendengar, termasuk diri kita sendiri. Dan bila kita pergi negeri ke negeri, kita memang memfokuskan tentang produk ataupun perkhidmatan ataupun seni tradisi budaya tempatan. Sebab kita pada hari ini, contohnya katalah kita duduk di Raup, katalah kita duduk di Jerantut, adakah selama daripada kita lahir terdahulu, mungkin hingga umur ke-50 hari ini contohnya, adakah kita tahu di peringkat komuniti itu ada satu seni itu? Mungkin di peringkat Raup, adakah satu tradisi tari yang mungkin tidak diaplikasikan pada hari ini, dapat kita congkel daripada orang-orang lama supaya benda tu kekal. Dan bila kekal, RTM sendiri yang akan melonjakkan, yang akan menerbitkan supaya benda tu dapat dijadikan bahan ilmiah, tidak kira pada pendengar tetapi kepada pelajar IPTA ataupun IPS. Jadi kita menjadi sumber maklumat kepada semua rakyat di Malaysia dan juga kepada para pelajar. Jadi untuk mendapatkan ilmu, jom bersama dengan semua stesen radio RTM dan TV RTM. Baik, terima kasih Cik Saiful atas penjelasannya. Jadi